Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita nak buat ayam goreng KFC ala-ala KFC tu. Okey, ini kita dah perap ayam ni tadi dalam 1 jam. Sekarang kita nak goreng. Kita dah buat campuran tepung bestari. Tadi pun kita rendam ayam ni pun dengan tepung bestari dalam masa 1 jam. Lepas tu kita buat campuran tepung bestari, lepas tu tepung beras sikit dalam 1 sudu besar, lepas tu tepung garam 1 sudu besar, lepas tu tepung ubi dalam 2 sudu. Kita gaul, lepas tu goreng dalam api yang sangat panas, baru kita masukkan ayam. Okey, kita tunggu hasilnya. Okey, kita goreng dengan api yang sederhana tau, jangan terlalu kuat. Okey, nanti kita boleh balik-balikkan. Okey, kita gaulkan tepung ni. Ini saya buat 1 kali saja salutan. Kalau nak buat 2 kali tu kita kena sediakan air sejuk lah. Kalau buat 1 salutan pun dah okey ni. Okey. Tekan macam ni, salut-salut lagi tepung masuk sini. Okey. Kita akan goreng, okey. Okey, ni pun dah kita boleh angkat dia. Dia dah semakin kurang dia punya buih-buih tu, kita dah boleh angkat dah. Kita goreng, teruskan proses goreng yang lain ya. Okey, inilah hasil ayam goreng kita hari ini. Ayam goreng ala-ala KFC. Selamat mencuba kawan-kawan. Boleh goreng sendiri. Lagi senang, lagi puas kita makan. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.